Nampak? Kaki terangkat ni nampak kan? Tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan kami tim Abang Travel. Hari ini saya nak menceritakan transport daripada tim Abang Travel. Ramai orang tanya hari ini, van Abang Travel ni macam mana? Okey, ni kat belakang saya adalah van tim Abang Travel. Kalau tuan-tuan yang menggunakan servis ataupun khidmat daripada tim Abang Travel, ini tuan-tuan akan naik van ni. Okey, van kita van VIP. Mari kita tunjuk sikit hari ni. Alright. Okay, ni adalah van kita, van VIP Abang Travel. Kalau tuan-tuan yang menggunakan servis daripada Abang Travel, tuan-tuan akan menaiki van ni lah, van VIP. Jom, saya bawa tuan-tuan untuk tour dalam van kita. Sebelum kita pergi melancong, kita tour dulu van. Okay, ni adalah rupa van VIP kita. Van daripada Abang Travel, amat selesa. Tengok, okay. Dia punya interior dia macam ala-ala hotel. So, kalau kata naik van ni, memang confirm sejuk lah. Jangan risau, selesa. Ni keadaan kedudukan saya dalam van ni. Satu van ni boleh naik 10 orang. Okey, boleh naik 10 orang. So keadaan dalam memang selesa sangat-sangat. Dan kalau kata tuan-tuan yang berbadan besar, besar-besar, saya ingat memang sesuai lah untuk naik van ni. Dan dalam van ni kalau kata tuan-tuan duduk di belakang, mari saya tunjuk. Ramai orang kata kalau duduk belakang sempit. Okey, mari kita tengok. Nampak? Pun selesa juga, boleh sandak, relax, santai. Alright, so van ni baru balik hantar customer. Kita ambil masa sikit untuk review. Nampak? Kaki terangkat ni nampak kan? Tu. Memang selesa. Mereka kata duduk belakang sempit apa bagai. Okey, pada saya memang sangat-sangat selesa lah. Memuaskan. Untuk kita yang nak pergi perjalanan yang jauh, sama ada Krabi ataupun Phuket ataupun Hat Yai, InsyaAllah memang selesa. Duduk ini kita boleh santai, relax. Tengok-tengok dah sampai dah. Okey. So ini adalah rupa dalam. Kebanyakan customer tanya dekat saya, driver boleh cakap Melayu tak? Hari ni kita nak tunjuk driver kita boleh cakap Melayu atau tak. Jom, tapi okey, yang mana tanya kita driver boleh cakap Melayu ke tak? Assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Ya. Apa satu? Okey bang, boleh kenal sikit diri? Ya, saya ni orang panggil Pak Lang lah, belah Thailand ni no. Jadi Pak Lang pun jadi driver. Bawa dengan abang driver. Okey, nampak? So boleh cakap Melayu. Pak Lang faham tak cakap Melayu? Okey, cakap Melayu ni alhamdulillah lah no. Faham. Ya, nampak faham lah. So kalau kata hampa yang mana join dengan tim Abang Travel, trip bersama dengan Abang Travel, hampa akan berjumpa dengan Pak Lang. Ni nama dia Pak Lang, salah seorang daripada driver kita. Okey. Kebanyakan driver-driver daripada tim Abang Travel semua boleh cakap Melayu. Dan kalau kata apa hampa nak request ke, hampa nak pergi mana-mana ke, depa mesti boleh deliver punya, mesti boleh bawa punya, hampa nak pergi mana pun sampai hampa puas hati. InsyaAllah.